Aduh, pagar salah kunci lagi. Tak apa, tak apa. Ni Zat lah. Pagar belakang sekolah kan ada. Astaghfirullahalazim. Izzat, kamu tak nampak cikgu ke? Alah cikgu, saya bukan nampak cikgu pun. Sekarang, kamu kutip buku. Jikalau tidak, nama kamu akan dimasukkan dalam rekod disiplin. Izzat, kamu faham tak apa yang saya cakap? Padan muka kau. Lepas ni, kau tak payah datang sekolah. Apa nak jadi dengan Izzat ni? RM1, RM2, lagi RM40 dah cukup nak beli hadiah ibu ni. Zat, bagi balik duit aku. Tak ada, tak ada. Duit ni dah jadi milik aku. Macam tu Zat, duit tu nak beli hadiah untuk mak aku. Ish, budak bangang ni. Aku tak kisah adik ni untuk siapa. Untuk mak kau ke, untuk adik kau ke, aku tak kisah. Bagi Zat. Tu Izzat tu. Lagilah budak ni. Kau ni dah kena. Wah Izzat, lepaskan dia. Ain, tolong aku. Apa lagi perempuan ni nak? Kau ni dalam sekolah buat masalah. Kat luar pun sama juga. Aku tak nak dengar kau membebel macam makcik-makcik. Ingat Ain, lepas ni giliran kau pula. Tak apa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Along. Lewat Along balik hari ni? Maaf Ibu. Tadi Along ada kelas tambah matematik tadi. Sorry Ibu, Along balik lambat. Mari sini Along tolong. Ya tak apa. Ibu boleh buat sendiri. Tak apalah Ibu. Tangan Ibu kan luka. Mari sini Along tolong. Yelah. Terima kasih Along. Sama-sama. Rajinnya anak ibu. Kalau ibu masuk pinggan hari ni. Tak ada apalah Ibu. Hari ni kan memang Along nak tolong Ibu. Along. Tolong jaga masakan ibu sekejap. Ibu nak pergi angkat kain baju. Hari nak hujan. Baik Ibu. Semua benda nak kena aku buat dalam rumah ni. Baik aku pergi tidur lagi sedap. Ya Allah. Kau ampunlah segala dosa anak aku. Pemudahkanlah urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Ibu? Ibu batuk lagi ke Ibu? Tak adalah sikit aja. Tak boleh macam tu Ibu. Tak apa Ibu. Esok Along beli kabut untuk Ibu. Tak apa Long. Ibu boleh beli sendiri. Dah lewat ni. Ibu nak masuk tidur dulu. Baik Ibu. Manalah aku dapat duit ni? Amir. Tunggu kau esok. Kisah adik ni untuk siapa? Untuk mak kau ke? Untuk adik kau ke? Aku Alhamdulillah. Ni je rezeki aku hari ni. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kau nak apa lagi Zat? Kau tanya lagi aku nak apa? Aku nak duit lah. Dah lah Zat. Pengen kau dah melampau lah Zat. Apa yang melampaunya? Aku cuma minta apa yang aku nak je bodoh. Budak bangang ni kan? Izzat, Amir, kamu boleh balik. Izzat, kamu ikut cikgu sekarang. Saya tarik. Diam Izzat, ikut saya.
Sekarang ni, kamu berdiri di tengah padang. Cepatlah, panas sih. Angkat tangan kamu. Aduh. Ingat Izzat, selagi loceng sekolah tidak berbunyi, jangan harap kamu boleh pulang. Harap-harap cukuplah ubat untuk ibu. Ibu! 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 Ibu, maafkan Alung. Sebab Alung banyak buat silap belakang ibu. Sekarang, Alung tinggal seorang-seorang je. Ibu dah tak ada. Izzat, jom balik. Tak payah berantak macam ni. Amir, Ain, aku nak minta maaf kat korang sebab banyak buat silap. Tak apa dah. Kau dah lama maafkan kau. Jomlah balik.